first job kita kerja kat company kecil lah, under PKNS sebagai accounts clerk. Kerja lepas tu masuk bank buruh. Bank buruh lama juga. Lepas tu sementara kerja kat bank buruh tu kita ambil diploma in banking studies kat UiTM lah, sekarang UiTM Jalan Osman PJ. So pergi kelas. Lepas dulu bank kerja 9 to 5. Lepas tu kerja naik bas apa tu, bas mini, gantung. Quite far. Bank buruh masa tu kat Jalan Gereja KL. Dulu naik bas okey lah, naik bas mini kita kelas akan start dalam 6.30 ni pula. Sempatlah sampai. Hari-hari belajar ni? No, dalam seminggu macam 2 or 3 times lah. Balik, kelas habis, kita lewat dalam 10 lebih lah. 10 lebih, lepas tu naik bas, 2 bas. From ITM PJ sampai Chowkit. From Chowkit, naik bas pergi balik Jalan Ipoh. Ada sekali tu, bas mini kan selalu bas mini mogok kan. Balik rumah lama, 12 lebih sampai rumah. The next morning memanglah grogi pergi kerja. Pergi kerja. Okey lah, pergi kerja. Last sekarang stres juga. Kita ialah jadi officer kan, duduk back office. Kita ada front office, back office. Front office all the tellers, back office those yang support front office lah, macam current account ke, trade finance ke, remittance department ke, accounts department, semua back office lah. So kita in charge of back office. Then dekat back office tu ada manager dengan kita punya second man. Kita panggil second man lah, tapi dia next to the manager lah. Lepas next second man tu kita head of operation, then all the other department lah, clearing department. Then depan tellers dengan junior officer dengan chief cashier. Dulu masa dekat bank buruh kita kerani kan, kita kerja credit department, which is kita tak buat processing kan, kita kerani kan, kita tak buat processing loan, kita buat filing, type letter dulu. Mana ada komputer ni, kita type surat lah bagi customer, follow up itu kita buat lah. So beza bank buruh dengan bank bunyi, dia punya suasana kerja dia lain lah, sebab dulu kita just kerani kan, kita ikut lah, lain lah. Officer kita lagi bertanggungjawab lah. Sebab lepas dapat diploma in banking tu, kita apply work dekat Bank Bumi lah. Tapi mula-mula masa Bank Bumi, kita duduk dekat head office. Dia punya KL main account. Satu floor tu, betul dia ada manager dia. Betul ada macam punya secretary lah, assistant dia lah. Dia suruh kita duduk jadi dia punya secretary. Kerja-kerja macam tu not my line lah kan. Sebab tu macam fresh jugalah kerja macam tu kan. Kita berhenti tau. Kita masuk Bank Simpanan Nasional. Bank Simpanan Nasional kan Post Office Savings Bank. Itu kerja kat mana? Dekat dia punya HQ. Dekat mana? Kat Public Bank punya bangunan dulu. Jalan apa? Tak ingat. Jalan Pahlawan. Situ ada Bank Simpanan Nasional punya HQ. Bukan kat PJ. Dulu Post Office Savings Bank dekat HQ dia PJ Section 52. So ni pasal dia dah jadi diswastakan kan, jadi Bank Simpanan Nasional. Duduk HQ, duduk bahagian HR. Alah bosan. Kita punya anggapan orang kerja kerajaan, diorang kan memang part di kerajaan kan. Kerajaan kan kerja dia, kerja kan main-main diorang kan. Kerja senang. Kerja senang kan. Lagi-lagi HR kan kerja jaga cuti orang lah. Alah bosan. Tak lama lah, 1 or 2 years itu masuk bank buruh. Masuk bank buruh. Itu masuk bank buruh. Lama jugalah. Tu yang credit department tu. Buat-buat kan. Betul lama kita ambil kelas malam lah, buat diploma in banking kan. Itu bila dah dapat diploma, I think about 3 years lah sekolah malam. Masa kelas malam tu kita jumpa lah staff-staff dari bank-bank lain, dari Bank Bumi, dari Maybank. Betul ada yang dari Maybank tu couple lah,
kesian bini dia mengandung. Malam-malam pergi kelas. Orang mengandung kan. Yelah dia nak value added dia punya diri kan, so that dia boleh go up dia kan. So betul dah dapat diploma tu, kita apply lah kat Bank Bumi pula. Creativity not sure. Sebab kita ada SOP, kita kena ikut SOP. Kalau tidak kan nanti internal audit selalu datang check kat bank cawangan-cawangan. Kan kenapa tak ikut? Tak boleh. Betul. Orang dulu mana ada berani melawan. Kita ikut je lah. Kalau melawan kan dia buat kerja. Kan. So far tak ada lah. Kita ikut je lah. Creativity tak ada lah. Jadi bila komplek antarabangsa terus pernah buat admin tu apa, tolong apa tu pergi bawah, buat tu lah front office ni kerja, back office tu lah. Yalah kita masa mula-mula kerja dengan big boss kan. Yalah masa tu kita muda lagi, ikut je lah apa bos cakap. Itu yang kita duduk depan tu semua pekerja-pekerja lah. Most of them are guys, lelaki. Tapi kerja sekejap je lah masa tu. Bosan. Kerja part yang macam tu kan. Rasanya macam minda tak buka lah. So berhenti lah. So masuk Bank Simpanan Nasional. Bank Simpanan Nasional pun sama juga kerja bahagian HR yang kita tak suka. So pergi Bank Bureau, pergi Bank Bumi balik. Bank Bumi bila kita masuk jadi dia punya masuk pegawai kan, kita kena pergi training dulu. Training, lepas tu baru pergi, dia bagi kita cawangan-cawangan lah. Kita dapat komplek antarabangsa. Punya komplek antarabangsa ni branch yang listed in the sense that cawangan tu kita antarabangsa kan, kita akan jaga customer yang antarabangsa. Mostly ESO punya staff lah. ESO punya staff ni kan ramai yang graduate, orang yang belajar overseas, action sikit lah. Jadi kita kena melayan kerenah-kerenah macam tu lah. Dan yang furthermore, sebelah kita punya bangunan is Penas International ada KN Kenanga remiser jaga saham ni kan. Jadi orang-orang yang dulu 80s and early 90s saham kan boom. So petang-petang dalam kompak tu banyaklah yang orang-orang yang make money already, diorang dah dapat check diorang nak bank in kat tempat kita. Macam tu diorang nak cepat. Bank tutup kan dulu 4.30 cepat-cepat. So layan diorang ni. Itu kalau duit diorang dah masuk, dia will come again to withdraw the money. Macam tu lah. Dulu ATM machine ada juga. Kalau nak transfer dia banyak-banyak, itulah yang remittance department akan buat lah. Kadang-kadang kita stress lah yang diorang ni, kita kena sentiasa senyum lah kan. Kita kena communicate dah. Whatever diorang cakap pun kita yes je. Customer is always right. Customer is always right. So kita kena layan je lah. Itu ada one time tu was on a Friday. So Friday pegawai lelaki semua pergi sembahyang, tinggal yang perempuan-perempuan dia. So kita pun dari back office kita tolong front office bagi teller kan. Betul. And then ada sekali tu ada customer ni lah. Actually they are not not our bank customer, dia bank lain. So tapi dia boleh withdraw duit dari our ATM machine kan, ada map system kan. So dia withdraw, tapi tak tahulah dia tekan password banyak kali ke, so kad dia kena telan. Bila dah kena telan, dia nak immediately dia nak cut dia. So kita explain kan, dia the officer, today is Friday, male officer go for Friday prayers, they will come back around 2:30 and then you can get back your ATM card. Tapi dia tak sabar, dia nak juga. Kita explain kat dia. Lepas dia maki dia say all the 4 letter word. I say oh my god. So nak tak nak dia pun tunggu jugalah, sebab ATM machine tu bukan sebarangan orang boleh buka. Pegawai dia je boleh buka, pegawai ni sembahyang di mana kan. So tunggu dia, betul. And then ATM machine kita tak boleh sewenang-wenang buka. Dia ada time dia. Betul. Bila officer ni balik, so bukalah, bagilah ATM machine ATM card kat dia. So bila he was already very angry, so bila dia suruh sign tu, setengah page tu dia ambil ni sign bagi kad dia. Macam itulah kita nak hadap
customer-customer yang buat poyo-poyo ni.